Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika anda mengalami masalah H52 pada mesin basuh Panasonic jenis inverter, sebenarnya masalah ini berpunca daripada mainboard ataupun board utama yang berada di belakang mesin basuh. Jadi masalah ini boleh diatasi, kita boleh repair. Jadi dalam video kali ini saya akan menunjukkan video cara-cara untuk membuka board yang berada di belakang mesin basuh. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Abang Lee lah yang menyediakan video ini untuk membantu kepada sesiapa yang ada masalah H52 untuk membuka board yang berada di belakang mesin ini. Okey, sama-sama kita saksikan cara-cara untuk membuka video board yang berada di belakang. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua. Selamat menonton. Di sini ada skru skru macam ni. Ada skru macam ni, ada 8 skru ada 8 skru. Okey. 8 skru tu saya buka dah senang tadi ya. Ni ada lagi 3 biji. Kita buka bang. Buka skru ni. Okey, bila dah buka semua 8 biji tu, kan? Okey, apa ni benda ni kena take bang, angkat. Atau tarik turun. Angkat. Tak. Oh, tarik yang pin tu. Tarik turun tu. Angkat dah, buang. Okey, buang. Ni benda ni kita nak ambil benda ni keluar ni yang putih ni. Tapi dia cover dia buang. Yang ni buang ni. Okey, cara nak buang benda ni, yang ni kita bubuh kain jahit kat bawah ni, ada lubang bawah ni kan. Sebab dia tepi ni dia ada pin. Tepi ni dia ada pin. Ni ada pin ni. Dia lekat kat pin ni, kita tarik betul-betul nak tarik tu dia tak keluar. Dan tarik daripada jebul jari kat sini. Tarik sikit. Tarik sikit dia jari ni dan dia angkat lah, keluar lah. Kita buka. Okey. Bila kita nak buka, nak ambil board ni keluar, buat ambil yang putih ni kan, nak ambil semua ni, board ni lekat sini, dia lekat sini. Ada tapak dia ni lekat. Kita kena buka semua ni. Ini yang ada wire-wire apa? Yang ada kat soket-soket ni semua kena buka. Ni. Buka semua. Tapi dia punya risau sebab bila kita buka, nanti kita pasang balik. Sini dia takkan boleh masuk sini. Sini dia takkan boleh masuk sini. Dia tetap akan tempat dia, untuk tempat dia aja. Kalau kata tuan-tuan nak buka tu tak apa nak yakin, ambil gambar. Sebelum cabut, ambil gambar dulu. Nanti bila kita nak pasang, dia tengok gambar tu, dia tahu benda dia tak mana, kalau kuning dia tak mana, kalau merah dia tak mana. Ikutlah kan, ambil gambar bagi simpan. Ni. Kalau tidak pun tanda-tanda macam ni. Ni yang putih tak bisa tanda ni. Atau kedudukan di atas macam ni. Saya tanda orang putih-putih. Okey. Nak buka dia macam ni, tarik ni ada pin. Pin ada pin Dua pin. Tekan pin tu sikit. Kita tarik keluar. Tekan semua. Tekan pin sikit. Tarik keluar. Ni tekan. Ada pin dia. Tepi juga. Ni tekan. Tengok. Tekan. Okay. Nak buka dia macam ni, tarik ni ada pin. Pin ada pin Dua pin. Tekan pin tu sikit. Kita tarik keluar. Tekan semua. Tekan pin sikit. Tarik keluar. Ni tekan. Ada pin dia. Tepi juga. Ni tekan. Tengok. Tekan. Ketat sikit yang ni sekarang. Tarik. Ini ketat sikit. Ongak-ongak sikit tarik. Ni pun kita tarik. Yang ambil ni pun tarik keluar kan. Tekan pin tu, ada pin, ada tengah ni kan. Tekan sikit. Tarik keluar. Ini pun tekan ni tengah atas, tekan tarik keluar. Yang merah pun tekan tarik keluar. Ni putih ni risau sebab nanti kita pasang dia ke tempat dia. Dia tak ada masuk tempat lain. Tak keluar. Ni putih ni pun tak keluar.
Dia pun tarik keluar. Ini putih satu tarik keluar kan, tu tarik wayar ni, tengok ni tepi ni, dan yang putih pun tarik keluar. Okey, tu kita cabut wayar ni, buang daripada tempat dia. Kita sebab wayar ni tinggal di sini. Benda ni pun dah tarik keluar ni, hitam ni tarik keluar. Benda ni kat sini. Dan tapi benda ni dia masih melekat kan ni, melekat. Ada tempat dia ada melekat kat sini. Ni 3 tempat ni. Dan kita kena angkat ini, angkat lah. Dia duduk atas ni, kita buang skru tu dia boleh angkat lah. Angkat sikit. Sebab dia ada lubang, dia duduk lubang. Angkat sikit, tarik keluar. Betul. Dan kita nak buang benda ni ni. Kita kena guna ni. Jangan potong lah, jangan potong daripada depan. Ambil kali daripada belakang. Tekan sikit dia punya tu. Tekan sikit. Tepi dia. Bila lepas, dia keluar dah. Nampak? Macam ni pun. Tengok tangan dia ada tu. Tekan sikit, saya dia sangkut. Dia boleh keluar. Tengok keluar benda tu. Ini pun macam ni. Tekan sikit, tengok tahun yang ada lebih tu, dia boleh keluar. Macam ni pun, tengok dia ada lebih kat tu, tepi tu. Lebih tu yang sangkut kat lubang tu, dia boleh keluar. Tekan ni, sekali putih ni. Tekan sikit, bila lepas, okey, dia boleh keluar dah. Okey, selesai semua. Selesai dah, boleh buang. Benda ni yang kita cek, kita hantarlah kat apa nama yang duk repair mesin basuh kan. Kalau kita nak repair, kita hantar benda ni kat dia lah. Kalau kita benda tu, kalau pun kita nak hantar benda tu tempat tu jauh lah kan. Kalau kita kat dia ambil sekali mesin basuh ya. Macam ni. Siap dia, kita boleh tengok dia repair. Dia hantar kat ni, repair tengok.